menggabungkan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Kit NIM and Herb Soap Plastoid ini membolehkan murid-murid untuk membuat sabun mereka sendiri. Parutan 5 huruf juga boleh tambah untuk menambahkan aroma. Itu bersama untuk essential oil. Dalam sabun ini terdapat serbuk daun semambu dan herba-herba, minyak kelapa dara, resepi untuk membuat sabun, mainan dan acuan untuk membuat sabun, dan gliserin. Sabun ini bukan sahaja bersih, malah sangat baik untuk kesihatan kulit. Mainan dalam sabun ini akan membuat proses untuk membuat sabun sangat seronok. Mainan ini akan menjadi hadiah kejutan apabila sabun telah habis. Apabila siap mengikut resipi sabun ini untuk membuat sabun, boleh menggunakan sabun itu. Boleh scan QR code di hadapan ini untuk melihat cara untuk membuat sabun. Mari kita tengok macam mana STEM ada dalam projek ini. Dalam sains, kita telah membuat satu eksperimen untuk membuktikan sifat antibakterial NIM. Tanpa NIM, roti akan menunjukkan kulat atau bakteria iaitu bintik-bintik putih atau hijau. Dan roti yang dengan NIM akan menunjukkan kurang atau tiada langsung kulat atau bakteria. Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Muhammad A. Al-Zuhairi bertajuk Therapeutic Role of Azadirachta indica atau NIM and their active constituents in disease prevention and treatment, menerangkan tentang fungsi terapi atau rawatan yang ada pada daun NIM dan semambu. Daun semambu kaya dengan bahan kimia berfaedah yang bertindak sebagai antibakteria. Sebab itulah daun semambu sudah lama digunakan oleh dunia perubatan tradisional masyarakat Cina, Ayurvedik iaitu tradisional India dan homeopati. Sebatian ini menghalang bakteria untuk membiak, menjadikan bahan semula jadi yang sangat baik untuk membersihkan kulit dan melawan jangkitan. Oleh itu, kita dapat belajar khasiat bahan semula jadi. Daun semambu bantu lawan bakteria dan jaga kulit. Selain itu, kami juga membuat eksperimen ujian pH sabun, memastikan sabun sesuai digunakan pada kulit. pH sabun yang sesuai untuk kulit sensitif dan berjerawat ialah sekitar 5.0 atau 5.5. Yang lagi best, ada fungsi AR. Kita boleh tengok daun semambu, moringa dan bahan lain dalam bentuk 3D. Seolah-olah benda tu betul-betul ada depan mata. Teknologi juga, kami menggunakan AI untuk mendapatkan resepi sabun. Contohnya, resepi kulit sensitif. Kalau kulit sensitif, AI akan suruh kita tambah lebih minyak zaitun, minyak kelapa dan minyak kastor. Dalam bidang kejuruteraan, bila kita buat sabun, kita mesti fikir betul acuan dan proses penghasilan sabun yang kemas. Macam jurutera kecil yang reka bentuk produk. Oleh itu, kita reka bentuk sabun menggunakan acuan yang khas untuk mendapat hasil yang cantik dan selamat digunakan. Seterusnya, dalam bidang matematik, kami menggunakan sudu, jam randik dan penikmat elektronik untuk mengira sukatan bahan dan masa pengerasan sabun supaya hasilnya sempurna. Kami juga menggunakan aplikasi AI untuk cadangan resepi nisbah bahan untuk menghasilkan resepi sabun. Contohnya, konsep dalam nisbah pengukuran bahan, kami dapat mengira gliserin kepada NIM dan herba lain serta minyak kelapa darah. Contohnya 80 nisbah 10 nisbah 10. Produk kami juga dapat akta hak cipta. Selain itu, kami telah menjalankan beberapa kajian. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan oleh penyelidik daripada University College Tati, UC Tati,
pada tahun 2021 telah membuktikan bahawa daun semambu atau neem ini boleh mengatasi masalah kulit seperti kegatalan dan kekeringan. Ini dibuktikan oleh testimoni kami sendiri, iaitu rakan kami sendiri, Alif, bukan nama sebenar, telah mengalami demam capak dan ada kesal di muka serta di badannya. Setelah menggunakan sabun neem and herb soap ini selama seminggu, semua kesan para yang ada telah hilang di keseluruhannya. Seterusnya, sesi soal jawab kuis. Apakah khasiat daun semambu? Melawankan bakteria dan menjaga kulit. Teknologi apakah yang ditunjuk dalam bahan bentuk 3D? AR. Bagus, Alif. Kita guna apa untuk reka bentuk sabun? Acuan sabun. Matematik kita guna untuk apa? Mengira sukatan bahan dan masa pengerasan sabun. Tanya semua yang jawab soalan yang betul. Kami juga sediakan CD penyertaan untuk peserta kuis.